Kalau korang nak dapat RM20 reload pin ni, korang kena tebus sekarang. Sebab diorang baru restock balik pin baru. Jadi korang kena tebus cepat-cepat. Kalau lambat tebus, dah habis stok nanti, korang dah tak boleh nak claim. Boleh kalau nak claim lagi, tapi nanti kena tunggu diorang restock balik baru korang boleh claim. Jadi siapa yang ada point, korang buka sekarang aplikasi ni. Lepas tu korang klik dekat TNG RM20. Lepas tu korang tekan dekat bahagian bawah ni. Nanti korang kena masukkan nombor telefon korang. Dah masukkan nombor telefon, korang kena verify. Diorang akan hantar kod dekat nombor telefon korang untuk verify. Lepas korang berjaya verify, korang boleh claim korang punya RM20 dekat sini. Klik dekat bahagian story. Lepas tu korang tekan dekat bahagian TNG reload pin. Nanti korang copy je reload pin yang diorang bagi ni, buka dekat dalam Touch 'n Go korang dan reload sahaja macam biasa. Duit ni korang boleh guna kalau nak transfer ke dalam bank boleh. Korang nak guna untuk tukarkan dengan top up boleh. Korang nak guna untuk bayar apa-apa ke, nak beli barang ke, nak bayar pakai duit ni pun boleh, tak ada masalah. So siapa yang nak dapatkan RM20 ni, kalau korang punya point dah cukup, korang boleh tebus sekarang. Kalau korang punya point tak cukup, korang boleh kumpul cepat-cepat. So guys, kalau korang nak cuba dapatkan RM20 dekat dalam aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas korang download nanti, korang kena daftar guna email. Lepas korang daftar, korang dah boleh terus guna aplikasi ni guys. Tak perlu isikan kod referral. Dan dekat dalam aplikasi ni, korang tak perlu invite orang. Kena main game je setiap hari, dapatkan korang punya duit hijau ataupun point. Duit hijau lah kot kan, lagi senang korang nak farm nanti. Korang kena kumpulkan duit hijau. Nanti bila duit hijau korang dah cukup, baru korang boleh tukar dengan reward yang korang nak tebus guys. So kalau korang nak dapatkan duit hijau, yang pertama korang klik dekat bahagian depan ni, dekat bahagian game. Lepas tu korang boleh check in setiap hari. Ok, kalau korang check in setiap hari, korang boleh dapat coin dengan duit hijau. Hari yang pertama korang akan dapat 50 coin. Hari yang kedua korang akan dapat 10 duit hijau. Hari yang ketiga korang akan dapat 100 coin. Sampailah hari yang ketujuh korang boleh dapat 100 duit hijau. So coin ni pun penting juga tau. Korang boleh guna coin tu untuk dapatkan duit hijau. Nanti saya bagi tahu korang. Lepas tu dekat bahagian bawah ni ada daily challenger. Ok, kalau daily challenger ni korang kena main game. Korang tak perlu download aplikasi, korang kena main game yang diorang dah sediakan dekat dalam apps ni. Klik je dekat anak panah ni. Nanti korang kena main game. Korang boleh dapatkan duit hijau. Kalau all game ni korang kena main game tapi tak dapat duit hijau, dia akan bagi coin. So macam mana nak guna coin ni? Ok, korang klik dekat gambar kotak dia bawah ni. Lepas tu guys, korang klik dekat bahagian chip flip. Ok, kalau chip flip ni, korang kena buka chip yang dekat bahagian bawah ni untuk dapatkan korang punya duit hijau. Tapi nak buka chip ni, korang kena ada 150 coin. Setiap chip yang korang buka nanti, dia akan bagi secara random. Kalau nak tengok berapa duit hijau yang korang akan dapat, korang klik dekat bahagian detail. So dekat detail ni dia ada bagi tahu kalau korang dapat semua warna merah chip, korang boleh dapat 10,000 duit hijau. Kalau korang dapat chip warna merah 3, korang boleh dapat 100 duit hijau. Kalau korang dapatkan chip warna merah, warna kuning 3, warna biru 3, korang akan dapat 30 duit hijau. Dan kalau korang dapat 2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru, korang boleh dapat 10 duit hijau. Jadi kalau korang nak buka satu chip ni, korang kena ada 150 coin. Lepas tu kalau korang nak tambahkan lagi korang punya duit hijau, korang klik dekat bahagian battle tengah ni. Lepas tu korang boleh main game dekat bahagian sini. Ok, kalau game dekat bahagian sini, korang kena kumpulkan diamond. Korang main game dekat bahagian bawah ni kan, korang buka kunci-kunci ni semua, nanti korang akan dapat diamond. Korang boleh claim dekat sini korang punya diamond guys. Lepas tu diamond ni korang boleh tukarkan dengan duit hijau dekat bahagian sini. Ok, kalau dekat sini dia kata korang boleh claim 50 duit hijau, 100, 200. Alamak, dah tinggal 10% guys. Korang boleh claim 50, 100, 200, 500 dengan 1000 duit hijau. Tapi nak kena kumpul diamond tu agak banyak guys. So macam itu je cara nak main dekat dalam aplikasi ni guys. Nanti kalau korang punya duit ni dah cukup, korang klik dekat bahagian shop. Lepas tu korang boleh pilih reward apa yang korang nak claim. Kalau korang nak tukar dengan Touch 'n Go macam saya tunjuk dekat awal video tadi, korang pilih berapa ringgit yang korang nak tebus. Lepas tu korang tekan dekat bahagian bawah ni. Nanti korang kena masukkan nombor telefon korang. Kemudian korang kena verify. Lepas korang verify, korang akan dapat reload pin. Diorang akan bagi dekat sini guys. Klik dekat bahagian story atas ni. Lepas tu nanti copy je korang punya reload pin ni, buka dekat dalam TNG korang dan reload sahaja macam biasa. Ok, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Ataupun kalau korang nak cuba aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya. Boleh type dekat YouTube korang, buat duit tanpa modal channel. Ok guys, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.